yang paling celaka sekali adalah player nombor 23 Galazar, tu. Galazar. Ya. Yes, Galazar. Dia punya tahap celaka tu sampai kau bayangkan dia menang bola, lepas tu dia nak lari into the space, ada player track dia pergi sepak weh. Mana VAR time tu? Tapi Real Madrid tengah struggle season yang diorang tak menang sebarang trofi. Maknanya kau ni macam tone deaf. Kau tak baca suhu bilik tengah panas. Kau nak simbah air sejuk dalam kau faham maksud dia? Dia macam ibarat dia macam tu lah kan. Assalamualaikum dan salam hormat. Selamat datang ke LM90 World Cup Edition. Ini merupakan episod yang ke-7, part yang pertama. Of course, kita nak membincangkan tentang Round of 16 World Cup 2026. Ada 4 match yang dah pun berlangsung. Di saat kita record ni sebenarnya ada upset berlaku, ada juga tim-tim yang boleh dikatakan melangkaui jangkaan awal. Dan aku macam biasalah, takkan keseorangan. Aku bawa balik orang-orang yang korang nak sangat tengok diorang kembali kan. Lepas beberapa episod aku switch. Ada Amin Fuad, ada Aiman Sekaici. Apa khabar sahabat aku yang bernama Ruben? First time aku dengar orang panggil aku dengan nama sebenar. Mak aku akan suka kau. Ya. Mak aku suka, baguslah budak ni, dia panggil anak aku dengan nama betul dia. Selama ni diorang suka hati tukar nama anak aku. Burn lah kan. Ben, aku dekat ruangan komen aku baca banyak betul lah yang suka kau. Aku jadi jealous pula. Diorang kata macam ni dah jadi berbulu dengan Ben 2.0. Wish. Sebabnya karakter kau tu tak berubah. Masih lagi suka potong-potong cakap orang. Busy Ben musim World Cup ni. Tak tahu nak cakap lah, sebab aku bersyukur lah sebabnya kita tak pernah melalui situasi di mana Astro, aku takkan bayangkan Astro takkan dapat hak penyiaran dan aku takkan bekerja untuk Astro time World Cup ni kan. Okay. So siapa sangka dalam 20 tahun macam kau cakap Astro dominate World Cup punya siaran, tiba-tiba tak ada. Tiba-tiba pula ada banyak panggilan untuk, macam contohnya macam aku sendiri, aku bersyukur aku dapat job dengan Shopee, aku buat job dengan korang juga pada waktu yang sama. Baru ni ada invitation untuk buat watch along luar daripada, semuanya luar daripada Astro tu sendiri kan. So tak sangka dan bersyukurlah ada sebenarnya ada job. Yalah. Okay. Satu lagi benar aku nak cerita kat kau. Sebab apa, kenapa aku panggil kau balik. Satunya dekat ruangan komen lah aku baca, of course. Yang keduanya dekat threads. Aku cuba-cubalah tanya kan, selain daripada nama-nama yang kita dah pernah panggil sebelum ni, siapa lagi yang korang nak tengok keluar dekat LM90. Alhamdulillah banyak respon sebenarnya. Dan ada cadangan untuk bawa masuk warga-warga threads yang bukan daripada kalangan yang pernah keluar TV macam tu. Selain daripada kau, ada juga nama Bro Hans. Tapi aku tak dapat kekalkan Bro Hans. Minta maaf banyak-banyak sebab bajet kita tak besar pun. Kau kena ingat. So kalau ambil kau, kena ambil Bro Hans, boleh. Kena ambil satu je dulu. Tapi aku bawa Bro Hans daripada Shopee, Bro Hanif. Okay. Daripada Shopee. Dia kurang satu huruf Bro Hanif. Saya Hans juga tapi Hanif lah. Hanif. Okay ni. Sebab Bro Hans sekarang tengah busy kan. Sebab bukan busy tu satu hal lah. Yang keduanya sebab kita kalau tak dapatkan Bro Hans, ada Hans depan tu pun okey lah. Boleh. Saya boleh jadi Bro Hans. Mesti lain sikit lah. Ni, tapi jangan kecam saya. Ni, satunya aku nak tanya kau. Bila dijemput ni kan, of course lah, kau mesti usah-usah kita orang punya channel semua kan. Kau tengok sekarang ni perkembangan macam mana? Okey ke channel LM90 ni? To be honest lah, Alhamdulillah kan. Sebab setahu aku LM90 ni masuki minggu ketiga. Dan kita tengok subscriber pun dah 7.5k something yang subscribe which is memang bagus lah kan. Dalam 3 minggu ni kau boleh reach dalam 7.5k. Dan juga views pun lebih kurang 500,000 views kan. Hari ni 6 Julai. Kita punya first video adalah pada 8 Jun sebenarnya. 8 Jun. Ya, dekat sebulan. Tak sampai sebulan lagi lah. Sebulan, lagi 2 hari sebulan. So aku nak ingatkan korang, kita sebenarnya ada KPI. Betul? Kalau kata korang nak tengok lagi muka-muka macam Ben, Rohan, Abang Botak, semualah guest-guest yang aku pernah panggil sebelum ni, bantulah kita orang untuk reach 10k subscriber. Bukannya susah pun. Sebabnya kalau tengok dekat kita punya analitik tu Ben, banyak yang tak subscribe bila dah tengok video ni. Mungkin kau ada nasihat sikit untuk dia orang. Sebab aku pernah melalui benda yang sama satu ketika dahulu lah, bila aku buat YouTube kan. Pedih kan? Tapi aku dah lama tak buat YouTube kan. Tapi itulah, tolonglah sebab sesebuah channel tu bukan, aku pernah nampak satu komen apa ke Batak minta subscriber. Tak, korang kena faham tau, untuk channel ni terus function dan terus ada guest-guest yang lebih baik daripada apa yang mungkin kau tengok selama ni. Dan untuk diorang sustain, diorang perlukan
subscriber kau untuk menjustifikasikan juga kepada bos-bos diorang, kepada produser atasan dan sebagainya kan. So aku rasa benda tu merupakan satu kewajipan. So kalau korang enjoy apa yang kau tengok, janganlah lupa like, subscribe. Itu 2 benda paling simple yang kau boleh buat, yang kau tak perlu bayar pun. Betul. Kan? So tolong semua kita ada kita punya KPI, kita nak capai 10,000 subscriber secepat mungkin. Okay, Kalau sampai dapat apa, Pat? Okay, kita nak share lah. Sebab apa? Ni kita nak kongsi lah. Alang-alang hari tu kita buat watch along. Ada lah kita punya merchandise. So, untuk episod kali ni, episod yang ke-7, kita nak buat giveaway lah. Kita nak bagi kepada 5 orang yang bertuah. Syaratnya mudah saja. Korang cuma perlu subscribe YouTube LM90, follow kita orang di semua platform media sosial dan tinggalkan komen di ruangan komen. Bagi tahu kita orang kenapa korang follow LM90, kenapa kau suka kita orang punya podcast LM90 untuk World Cup edition kali ni. 5 pemenang bertuah akan berpeluang untuk dapatkan jersey LM90, t-shirt LM90 dan juga ada topi lah LM90. Topi yang aku pakai ni nanti aku bagi lah. Aku suruh burn sign ke boleh. Okay guys, kita tak nak sembang panjang-panjang. Kau sembang macam aku Messi nak sign kau. Okay, kita nak terus ke segmen yang pertama, iaitu segmen Aperture. Okay, kita tahu untuk World Cup kali ni tim ketiga, 8 terbaik daripada nombor 3 setiap grouping tu akan layak ke pusingan seterusnya. Tapi sekarang ni masuk je round of 16 dah tak ada satu pun tim daripada kalangan tempat ketiga tu. Reaction kau. Actually kan, secara tak langsung ni mengatakan kepada kita, tak perlulah ada 48 tim dah lepas ni. Betul tak? Tak adalah. Maksud aku, lebih kepada kau nampak perbezaan kualiti tim yang, even sebab setengah tim yang layak sebagai tempat kedua nak juara pun, ada yang ada dapat 6 points dan sebagainya. Ada yang macam Cape Verde dapat cuma 3 point. And so, susah nak cakap, tapi itulah kau boleh nampak perbezaan kualiti kan di antara pasukan-pasukan yang layak ke round of 16 dengan tim yang tersingkir daripada round of 32. Tapi untuk cerita-cerita Cinderella story macam Cape Verde ni, Cape Verde hampir tewas ke Argentina. Kalau tak ada tempat ketiga dalam World Cup 2026 ni yang layak ke pusingan 32, tak adalah cerita-cerita sebegini. Kita tak nampak satu negara yang kecil dengan populasi seramai 500,000 yang mana boleh mengejutkan bukan bekas former juara dunia yang juara bertahan. Juara bertahan. Edisi yang sebelum ni. Kalau tak ada 48 tim, kalau tak ada 3 terbaik, kita tak tahu kan kat mana Cape Verde ni kan. Dan cerita-cerita mengenai Cape Verde ni memang best lah. Cuma aku nak tahu apa kan. Dia sebutan sebenarnya macam mana? Sebab aku tengok dekat international punya platform. Kau sempat tanya Aiman Skyci tak? Dia kan pakar benda-benda macam tu. Aku itu tanya ni. Pronunciation. Tapi aku tahulah, nasib baik tim ni aku tahu lah. Dia sebutan dia macam mana sebenarnya? Dia, yang aku nampak, ada even player Cape Verde sendiri cakap Verde. Kan? Ada yang cakap Verde. So, bagi aku antara dua tu tak salah. Cape Verde, okay. Tapi Cape tu ada yang sebut. Tapi ada pula dekat Europe kata Cabo. Sebab dalam bahasa Inggerisnya Cabo Verde. Ataupun Cabo Verde. Aku dengar banyak Cabo Verde. Okay, kalau Cape tu translate ke Melayu jadi apa? Cabo. Cabo Verde. Mana aku tahu? Sebab aku tengok dekat live score, kau tahu tak? Bila Cape Verde punya, aku buat ni aku tukar jadi bahasa Melayu. Kau tahu dia keluar apa? Tanjung. Tak, Cape tu kau tahu apa sebenarnya? Kau tahu yang Superman pakai belakang ni tu? Oh, okay. Itu sebenarnya maksud Cape. Cape tu maksud dia kan? Tapi aku tak tahu lah ada 2 maksud, ketiga maksud perkataan yang sama. Dekat live score dia jadi Tanjung Verde. Kena kan? Tapi cerita pasal padahal kepulauan terbaik ni kan. Aku kesian dengan satu tim lah. Mana? Tim hampir ke Iran. next round. Satu Iran, yang kedua Korea Selatan. Oh ya. Sebab apa? Dia balik, dia kena kecam dan teruk dia kena kesian lah. Tapi aku suka kau sebut pasal Korea Selatan Iran ni, walaupun dia dah lama dah keluar, macam bukan nak kata orang dah lupa, tapi aku rasa bila aku tengok korang sembang pasal Iran sebelum ni, aku tak sempat ada dalam ni, aku teringin nak kongsi pengalaman aku sikit lah kan. Sebab kalau kau tak pernah travel pergi United States of America, mungkin kau tak faham kekayangan yang betul-betul dilalui oleh Iran. Contohnya USA ni ada satu security yang semua airport ada, tapi diorang punya dipanggil TSA tau. TSA ni teramatlah strict selepas berlakunya 9/11. 9/11 which is stand for what? Kau tahu 9/11 apa yang berlaku kan? Tahu. Yang dia punya PWTC. Yes, basically lah terrorist attack apa PWTC. WWTC kan? WTC. Kau jangan PWTC kita punya. Kau jangan buat gini. So pendek cerita ni, apa yang berlaku is, setiap kali even orang macam aku aku pernah pergi lalu, aku bukan Melayu, aku Indian, aku bukan Arab.
Tapi disebabkan nama aku ada A/L, anak lelaki, dia salah tafsir. Dia ingat aku ni sebahagian daripada Al-Qaeda ke apa ke. Kau bayangkan, so dia pernah stop aku lebih kurang 2 jam masa aku pergi, sebab aku ada family yang duduk kat US. Okay. So ini aku Kau bayangkan diorang ni yang keluar masuk setiap kali match day untuk diorang pergi main bola dalam satu perlawanan. Kau bayangkan, aku dengar cerita diorang pernah kena sangkut sampai 3 jam, sampai 5 jam. Lepas tu ada staff diorang tak boleh nak masuk, staff teknikal apa bagai. Kau imagine, dah lah kau kena travel, lepas tu kau kena lalu benda tu juga. Betapa memenatkan. Lepas tu balik cepat. So serius kalau itulah, kalau kau tak pernah travel pergi US, mungkin susah kau nak brain benda tu. Tapi aku tahu kekangan dan apa kesusahan yang tim Iran tu lalui. Okay guys, kita nak terus ke segmen yang kedua, iaitu Match of the Day. Okay, aku lega sikit lah. Sebab apa, lepas daripada grouping, lepas daripada round of 32, tak banyak sangat game yang kita nak cover. Kalau tak sempat pun nak sembang benda-benda macam ni. Betul. Okay, so untuk perlawanan yang pertama, round of 16, kita nak sembang tentang Morocco menentang Canada. Satu host nation, co-host nation dah pun terkeluar pun. Apa cerita sebenarnya Jesse Marsh ni? Unlucky lah. Aku akan cakap dalam, kalau kau ambil kira dalam, Jesse Marsh ni seorang jurulatih yang sangat tahu tentang dia ada mempunyai satu filosofi bola sepak yang dia suka main high intensity, dia suka main, even kalau kau ambil kira daripada zaman dia seorang jurulatih untuk Leeds United kan. Dia seorang jurulatih yang suka main high intensity, high physicality. That is Canada punya game juga in a nutshell lah orang kata kan. Tapi diorang tak ambil kesempatan dalam first 25 minutes tu. Pada ketika dari segi shot count, tak silap aku, Canada leading Morocco 4-1. And Bono make a lot of save pada ketika itu kan. So bagi aku, kalaulah Canada, kadang-kadang dalam game bola sepak ni tim yang score dulu tu dictate tau apa yang akan berlaku dalam minit-minit yang akan datang, ataupun dalam 90 minit bola sepak kan. So even dalam game lawan Mexico, lawan England, lawan Brazil, lawan Norway, semua ni memainkan peranan bagi aku kan. So bila kau tak ambil sebarang chances kau ataupun dominasi kau dalam 20-30 minit yang pertama tu, aku rasa kat situlah bermulanya kepincangan untuk Canada dalam game ni. Tekanan yang kau rasai as a home nation, kau main dekat Vancouver kan game tu kan. Pressure babe, especially kau main dekat depan fans sendiri, diharapkan expectation sangat tinggi. Cuma ni kalau tengok daripada first half tu, Morocco tak boleh main tau dengan Canada. Tak boleh. Kalau kita tengok kan, kalau orang yang tak tengok first half, orang lambat masuk first half mereka cakap Morocco dominate kan. Tapi kalau kita tengok pada first half, game Canada sangat dominate tau. Sampaikan player Morocco dapat book yellow card sampai 4 player kan. Dan mereka terpaksa buat macam tu. Sebab apa? Dia nak kekang player Canada yang laju ni. Sebab dia orang tak boleh nak main pun. Tak boleh nak main dengan intensity yang Canada bawa tu. Sebab okay, kau imagine just imagine macam mana sebuah team yang dominate Brazil, okay, bully kau-kau punya Netherlands, okay, Netherlands tak boleh nak main langsung dengan diorang, tapi end up jumpa Canada, first half tu aku boleh kata Canada tak main Morocco tak main pun sebenarnya. Itulah keindahan bola sepak kan. Bila aku cakap terus terang kan, man for man, kalau kau letak Morocco dengan Canada ni, mungkin kau akan kata Morocco every part of the pitch mempunyai player yang lagi better. Betul lah kan? Tapi kadang-kadang dalam bola sepak ni, bila sebuah sistem, especially high press, high intensity, yang kau dah rancang kau nak main macam mana, even game Mexico lawan England pun, kau tengoklah stats, kau tengok dalam first half tu cukup Mexico dominate England. It's as simple as that. Tak semestinya walaupun man for man kau lebih lemah dari segi individual quality ataupun technical quality, kau tak boleh lawan. So that's what aku rasa Jesse Marsh dah bina dalam player dia. Tapi sayang lah bila this is the problem. This is where technical quality, individual quality akan menjadi kelebihan. Betul. Kenapa Azedin Unahi score? Kenapa Tani Olowosai tak score? Kenapa contohnya Eustakio tak score? Kerana that little bit of quality yang ada berbanding daripada players Morocco berbanding dengan players Canada. Menyentuh penyaring gol Azedin Unahi. Sebenarnya dia ni bukan first time main untuk World Cup. Main dalam World Cup maksudku. Cuma kalau tengok dalam pada dekat form dekat club, bagi aku dia tak adalah kata power gila-gila. Biasa-biasa je. Player Morocco ni itu yang specialnya. Dia kalau dekat peringkat club tu boleh kata biasa-biasa, tapi bila diorang gather main untuk national team diorang ni, memang lain macam kan. Lain macam ni. Pasal mungkin sebab
Iyalah bawa nama negara kan. Kita tengok negara yang kecil-kecil pun, kita tengok player pun kita tak kenal. Ya. Vozina siapa? Hang kenal lah. Aku kenal. Tak kenal. Sekarang Mana? dia datang stadium bola sepak Kuala Lumpur kan. Dia kenal sebab Aku nampak dia kat sebab Kuala dia lawan Lumpur. Malaysia. Dia main kat Ceras, kat Malaysia dah Ceras. claim, Dia main Malaysia dekat claim, Ceras. Dia main masih sering dengan Malaysia kan. Malaysia. So aku rasa bila some country ni kalau kau main atas nama negara, Demi lencana di demi dada. lencana di dada, kau akan dapat game yang macam tu lah. Sebab Unahi ni 2022 Luis Enrique pernah Komen komen. Pernah puji dia, yes. Katanya Unahi ni aku tak kenal siapa player nombor 8 tu. Yep. Tapi budak tu superb lah. Power. Enjin untuk pasukan Morocco. Betul. Dan terbukti pun dalam match yang kita tahu kau takkan banyak pegang bola menentang dengan Canada. Ya. Masuk second half tu Unahi ni memang nampak kau tengok waktu dia nak keluar tu dia dah tak larat weh. Betul. Macam mana seorang player yang dah main banyak game sebelum ni dalam match ni masih lagi mampu bertahan, mampu menjaringkan 2 gol dan kita sentuh gol pertama tu kan. Betul. What a Itu finish, sebenarnya yang mengubah game tu pun. Tapi kalau kau fikir balik kan, macam mana dia boleh lepas begitu banyak kaki nak masuk dalam, nak kata bottom corner, tak adalah bottom corner kan. Dia betul-betul satu finishing yang agak clinical. Celah-celah Celah-celah yang kau boleh kata dia measure dengan agak cantik. Dia ada macam curling sedikit Betul. daripada kanan ke kiri. Tapi itulah antara kualiti yang ada kat Morocco. Sebab Azzedine Unahi ni punya performance, kau tak boleh quantify ataupun kau tak boleh nak kira dari segi semata-mata hanya kerana jaringan dia. Tetapi juga dari segi movementnya kan. Dengan Ashraf Hakimi, dengan bila kau tengok overall performance dia, dinobatkan sebagai player of the match. Dia punya work rate tu yang aku minat tu kan. Work rate tu, kau tahu tak kadang-kadang selalu coach akan cakap pasal aku nak kau empty diri kau. Kosongkan diri kau. Apa maksud tu? Kosongkan diri kau tu bermaksud segala apa fizikal yang kau ada dalam diri kau, aku nak kau bila kau keluar padang kau dah kosong, zero. Habis kan. Itulah dia 100%. itulah dia persembahan Azzedine Unahi dalam game ni. Ya, dan aku takkan terlupalah untuk mention nama-nama macam Brahim Diaz. Diaz. Gila weh. Oh, power dia ni. Power sebab apa? Kau tengok 2 assist tau dalam game ni. Brahim Diaz ni macam Jude Bellingham untuk Morocco. Sekejap lagi, sabar. Aku Saya tahu awak minat tu. Persembahan tak, dia punya persamaan dia Mak Kining. Ya. Dari segi output dia, dari segi cara engkau, okay lah, of course Jude Bellingham score goal juga, tapi dari segi Brahim Diaz ni dia total creator bro. Betul. Aku dia masih dengan Real Madrid kan? Real Madrid. Ya. Aku tak ni lah. Aku rasa macam dia Dia kena belah. Dia kena belah pun. Sayang kan. Dia kena belah pergi Betul. kelab-kelab Kena yang dapatkan Tunggulah minit. Pak Jose dah masuk. Mungkin Pak Jose ada peranan untuk dia. Betul. Sebab apa? Player-player macam ni kalau kau stay dekat kelab tersebut, tak ada peluang untuk main. Kau takkan nak tunggu Morocco main baru nak orang kenal Brahim Diaz. Betul. Faham tak? Betul. Kalau kau gerak, contoh kan, player-player macam Sayang kan talent Odegaard contoh terbaik lah bagi aku. Odegaard pergi Arsenal, kau tengok apa jadi? Sekarang dengar cerita macam dia nak caw Nak cawi. Dengar cerita, okay, aku tahu Trossard dah ada offer daripada kelab dekat Turki. Odegaard pun lebih kurang sama juga. Bukan Besiktas ke apa tak salah aku. Betulkan aku kalau aku 9 salah. million lah. Something like that lah. 20 million ke apa euro lah. Tapi dalam nilai juta euro lah kan. Cuma kalau kita balik pada match ni, tengok pada XG, Morocco cuma dapat 0.82 XG je. Lawan tapi skor 3 gol. Ya, tapi kau tengok lawan Netherlands dia dapat 1.38 XG. 11 shot cuma skor 1 gol. Gila. Adakah faktor-faktor ketiadaan Ismail Sabri? Saibari. Tapi aku faham kenapa senang sangat nak tersasul. Ya. Sebab dia punya ni tak jauh Sama kan? Ismail Saibari. Tapi aku rasa benda tu akan jadi big loss later in the tournament. Sekarang ni, okay, later in the tournament, quarter final lah. Kau kena jumpa dengan France kan. Aku rasa itu satu big loss yang mungkin France akan macam cuci tangan. Bukan cuci tangan. Dia akan rasa macam okay lah, antara threat besar yang kau tahu Saibari ni at any moment, tak kisah defend gandingan Saliba dengan Upamecano tu solid gila macam mana pun, dengan Jules Koundé apa semua, sama ada dengan Luka Dean ataupun Theo Hernandez yang main belah kiri, kau sentiasa risau threat macam Saibari sebab one ball over the top, contoh daripada Brahim Diaz ataupun even player macam Buadi, player macam Azzedine Unahi yang ada talent untuk cari dia, boleh bagi kau situasi di mana kau bolos the first goal sebagai contoh. Sekarang ni dengan Sofia Rahimi, kau rasa mungkin threat tu tak sama. Bukan nak kata kualiti tu jauh beza. Even Sofia Rahimi aku akan kata perform dengan baik dalam game ni. Ya, betul. Cuma aku rasa Saibari punya kualiti tu kau tak boleh ganti. Dia ibarat, bukan nak kata macam Jude Bellingham ataupun Harry Kane ke apa kan. Tapi dia dah sign dengan Bayern
Betul, dah confirm dah angkat JC. Belum angkat JC. Belum kan? Tapi dah here we go. Tapi tak dah silap here we aku. go. Member punya gaji sampai kau tengah cerita. Awek dia cek dia balik. Oh ya? Yeah. Awek dia yang putus dengan dia sebab gaji dia kecil masa kat PSV itu. Sorry, dia kat PSV sebelum ni. PSV. Masa kat PSV itu, sekarang ni cari dia balik, telefon dia balik. Sebab gaji dah up 10 kali ganda. Jackpot dia kata. Tapi member tak layan. Tak layan, Kau suka dia, member tak layan. Dia player Morocco ni memang baik-baik macam ni. Macam kes si Hakimi dulu dengan mak dia. Lepas tu dia letak semua bawa nama mak dia kan. Okay, cuma aku nak sentuh mengenai Saibari tadi. Kita tahu recovery time ni satu benda yang penting untuk player bola ni. Tapi macam kau rasa adakah jumlah perlawanan yang terlalu banyak ni sekarang ni dah start effect player-player yang layak ke round of 16? Pandang aku memang sekarang ni diorang dah start rasa effect kepada game yang banyak lah. Tengok diorang back to back main. Then dari segi tempat bermain tu sendiri, kau perlu melalui jarak yang agak jauh untuk travel. Sometimes kau kena main dekat US, sometimes kau kena travel pergi Mexico. Macam game England kan, England lawan Mexico. Sebelum tu dia main di Atlanta. And then dia kena travel pergi ke Azteca. Betul. So perjalanan tu dia makan masa yang panjang dan dia sikit sebanyak memberikan efek. Aku boleh cakap engkau terus terang lah, Atalanta tu Azteca tu dalam apa? Mungkin flight dalam 5 jam? Jauh kan, jauh. Lama, betul aku cakap dengan kau. Orang selalu fikir ibarat kita KL nak pergi ke Perak. Bukan. Lagi jauh Penat jauh. Even kau naik flight sekalipun, kau rasa macam 3 jam. Tapi penat benda tu memenatkan. Betul. Yalah, nak check in lagi. Kau bila? Sebab apa aku tanya ni? Sebab aku terfikir macam mana player-player ni proses recovery diorang. Kau faham tak? Sebab kau tak banyak masa. Tak banyak masa untuk buat recovery. Lepas tu kau nak kena balik pun semua kan. Kau boleh relate tak? Contoh macam recovery time ni ada ke menyebabkan badan kita ni jadi macam stiff lah, keras. Stiff keras. Sebab apa? Orang cakap okay, kau boleh habis game, player akan masuk terus dalam ice bath. Contoh nak recovery terbaik lah. Tapi badan kau effect dia ice bath, badan kau akan stiff ni. Sebab tu memang perlukan masa. Bukan setakat ice bath saja. Lepas tu dia ada proses recovery macam massage kan. Lepas tu esok pula kau kena buat recovery punya training yang light intensity. Ya, betul. Benda-benda yang macam tu. Betul. Yang membolehkan kau punya badan ni dia recovery proses tu cantik. Kau faham maksud ni? Sebab kalau contoh kau main liga kan, kalau kau main liga, kebiasaannya ni dia panggil sebagai periodization. Untuk satu-satu fitness coach, dia akan buat periodization kepada head coach. Ni ilmu lah, kita lari sikit. Sebab apa? Aku buat coaching course, benda ni wajib untuk kau kena tahu. Sebab apa kalau tak nanti SNC kau, strength and conditioning punya coach kencing kau, memang hancing lah kepala kau kan. Dia punya usually apa dia orang buat adalah contoh game pada hari Sabtu. Faham? Hari Ahad apa player buat biasanya? Rehat. Dia tak off burn. Dia bukan off. Dia sebenarnya bagi lagi intensity tinggi. Dia hari Sabtu game, hari Ahad ni recovery day. Recovery day, contoh kan, player yang main semalam, hari ni dia akan buat recovery run. Contoh. Setahu aku lepas habis game dia akan buat warm down punya run juga kan? Yang tu that one satu. Yang keduanya besoknya dia akan buat recovery run ataupun apa-apa recovery punya proses lah, punya activity lightnya. Okay? Player yang tak main, apa jadi pada diorang? Takkan diorang tak perlu recovery? Perlu recovery. That's why adanya tim-tim bawah 23 untuk EPL dan sebagainya, sebab player-player ni yang tak main ni perlukan minit untuk recovery, so dia akan main untuk tim-tim sebegitu. Faham? So bila diorang off, the day after that, kira Senin lah kalau dah main Sabtu. Betul. Itu sebenarnya periodization ataupun recovery proses yang boleh dikatakan cukup dan juga lengkap sebenarnya. Basically tim-tim yang macam contoh tadi Iran tadi, kesian sebab apa? Kalau kau cakap macam tu, diorang tak ada time yang cukup untuk diorang recover lah. Memang. Sebab diorang kena habis saja game, diorang kena pack all the things, then that's why dalam that's why dalam carnival tournament ni kau kena bawa squad yang lengkap where everyone kena main sebenarnya. That's how kau dapat restkan players, because bila kalau bawa squad yang
complete untuk setiap profil yang kau nak turunkan. Bukan saja player yang kau nak keluarkan daripada bench. Ya. Tapi player yang next game boleh main untuk kau. Contoh dalam group stage, kalau kau dah menang 2 game, kau dah layak, basically third game tu kau boleh that's why kau tengok apa yang Norway buat kan. 10 players dia tukar bro. Ada sebab dia tahu dia bergantung kepada kesebelasan. Betul. Macam England atau tim macam mungkin France. even Argentina yang ada talent macam Nico Paz dekat bench apa bagai. France kau boleh salin 2 tim pun tetap masuk semi-final kan. Different story lah kan. Cuma kita kalau macam France lah, macam Norway dia keluarkan hampir 10 player. Tapi sebenarnya apa yang dia buat tu adalah sampai aku tengok sekarang kan. Menang Brazil, dia sampai ke quarter. Betul. Sebab Tapi yang masuk lagi sabar. Sebab kalau kita nak cerita lebih-lebih lagi berkenaan dengan recovery pun semua ni, kita bukan doktor kan. Betul. Kalau kata ada dalam kalangan viewer yang ada background medical kan, doktor ke ataupun fisio ke yang nak tambah apa kita orang cakap ni, mungkin boleh tinggalkan komen dekat bawah. Betul. Atau kalau kata ada hospital-hospital nak kerjasama dengan kita orang. Betul kan? Tu lagi penting. Mungkin kita boleh buat satu segmen bercerita mengenai injury. Sebab banyak apa benda-benda yang berlaku dalam World Cup macam ni. Tak dinafikan. Ada yang celebrate goal pun boleh injured. Itu sekejap lagi. Sabar. Sedih aku dengar cerita ni kan. Okay guys, kita nak terus saja ke segmen yang ketiga. Kita nak fokus on tactical talk berkenaan dengan perlawanan yang tak ada taktik nak cerita sekarang ni. Paraguay menentang pasukan France. Boleh. Kau boleh cerita pasal low block bro. Sakit hati pun. Sebab apa? Aku expect Paraguay ni lepas dia kejutkan Jerman, dia ada satu keyakinan untuk bermain bola sepak lah at least. Tapi end up benda tu tak jadi pun. Betul. Dia jadi satu perlawanan ataupun MMA punya show yang kita tahu memang dia orang tak nak main bola pun sebenarnya. Betul. Gila weh. Dia guna taktik, basically dia guna taktik yang sama macam dia jumpa Germany, isn't it? Ya. Dia sistem dia buat low block yang sama 5-4-1 dan dia expect aku boleh jadi macam Jerman dulu, aku boleh menang. Ini dalam bahasa dalam erti kata simple dia panggil shithousery. Shithousery. Shithousery tu kiranya kau memang kau main haram ball sepanjang 90 minit dengan harapan engkau boleh masuk ke penalti. Sebab kau tahu man for man kau takkan kalahkan France. Even lepas kau tahulah benda ni kan kecoh lepas game yang General Mbappe cakap semua kan yang Dictator Mbappe. Dia general ke dia director general, aku tak pastilah kan. Tapi pendek cerita, even Mbappe cakap even reaction Mbappe tu mengatakan segala-galanya bagi aku. Kenapa dia tak nak salam dengan goalkeeper Paraguay yang memang superb ketika dalam penalty shootout lawan dengan Jerman. Sebab dia orang tahu keeper dia orang power satu benda yang dia orang boleh ambil kesempatan kat kalau masuk better dia ambil lottery yang 50-50 daripada dia tahu main 90 minit confirm dia kan. So kau fikir logik macam tu lah kan. Manager di sini cakap, kenapa kita main kasar? Sebab kita orang nak mulakan revolusi. Kepala otak kau revolusi. Dia cakap ada player-player kita yang tak kenal bapak dia. Tak ada kena-mengena tu. Itulah pasal. Ini World Cup kan. Tak ada kaitan langsung. Aku rasa dia cuba nak deflect daripada soalan tu lah. Tapi reality ni bila kau tengok insiden dalam game, at least minimum kau boleh dapat 2 red card dalam game tu. Betul lah. Kan? And this is why aku cakap, orang kata France struggle nak score lawan low block. No. Aku rasa France unlucky untuk tak dapat lebih daripada apa yang dia dapat dalam game tu sebenarnya. So kau boleh kata yang France dominate the game, mungkin dia sepatutnya score 2 atau 3 gol dalam game ni, tapi at the end of the day Paraguay bermain haram ball yang terlalu haram. Haram ball tu sangat-sangat haram lah. Wajar Hafiz. Dia player yang paling celaka sekali adalah player nombor 23 Galaza. Galaza. Dia punya tahap celaka tu sampai kau bayangkan dia menang bola, lepas tu dia nak lari into the space, ada player track dia pergi sepak weh. Betul. Mana VAR time tu? Tapi masalahnya dia tak dapat kuning. Itu cerita dia. Yang dia kacau tu yang dapat. Kau tengok si Olise memanglah foul. Lepas tu dia duk provoke Olise. Olise macam macam tolak gitu. Dia terbaring. Padahal sebelum tu gua nampak siku macam gila. Aduh. Tapi itulah, benda ni nampak macam disengajakan dan kebergantungan diorang kepada player macam Almiron, apa semua agak hambar lah dari segi tu kan. Tapi what to do bila kau tahu kau dalam situation yang engkau ada limited amount of talent dalam kau punya team, nak compete dengan team macam France, the best team dalam tournament ni dengan jumlah jaringan yang dia dah lakukan. Kau dah tahu masuk dalam game ni player macam Mbappe sangat-sangat hungry, player macam Olise, Dembele are on fire. Diorang punya interplay antara trio ni sangat-sangat bahaya.
kau terpaksa main back 5 bro. Kau tahu Yeah. Ben, total passes untuk Paraguay dalam match ni, Let me guess, kurang daripada 50. no, banyak sikit. Kurang daripada 100 kan. Kurang daripada 100. Kurang daripada 100. Itu pun dah 98. teruk dah Wib. Aku rasa ni paling sikit dalam knockout stage untuk World Cup. Untuk Ben. knockout yes, untuk knockout yes. Untuk knockout. Tapi dalam sesebuah perlawanan aku pernah tengok lagi rendah lah. Yalah, of Tapi course. itulah aku faham maksud kau sebab diorang tak plan nak main bola sebenarnya lagi ni. That's why kau dah boleh tengok setengah tim yang bila dia datang dia set up, even contoh macam England lawan Ghana pun. Ada unsur-unsur tu juga kan, kau tak nampak macam ada niat nak attack kecuali melalui transition. Okay. Dan now, itu yang diorang harapkan. Okay, now sekarang And kita... so, Okay Ben, kita cerita halang-halang dah cerita Silakan. pasal haram ball ni kan. Haram ini dia. ball. Now sekarang kita susun dulu play-play kita. Sekarang ni kita tim hijau lah. Kita ambil Okay. kira... sekarang ni siapa France, siapa Paraguay? Hijau adalah Paraguay lah. Okay. Okay, hijau Paraguay. Sebab apa? Paraguay... Biru adalah ni lah France. Hijau adalah Paraguay. Sebab apa? Sekarang ni kita nak tunjuk apa beza kalau kita main mid block, low block dan juga ultra low block lah. Okay. Super ultra. Super ultra ultra, ke? Tak kisahlah low block. Sebab apa? Dia set up dengan team adalah 5-4-1. 5-4-1 betul? 5-4-1. So, usually apa yang coach-coach dekat luar sana arahkan, dia depends pada kekuatan pasukan. Kalau team tu memang suka penetrate through the central area, kawasan yang paling bahaya adalah kawasan half space lah. Betul, which is, setuju. sini dan juga kawasan sini. So, kalau kata kau set up untuk nak tutup half space, kau akan lebih compact dekat dalam and kau akan allow kau punya opponent untuk operate dekat sebelah luar. Sebagai contoh, player nombor 7, nombor 11 akan buka dekat luar, dekat tepi. So, team-team macam ni, usually dia tak ada striker yang physical, dia tak ada ball winner dekat udara sebenarnya. Betul. So, bila bola pergi dekat wide, dia akan biarkan sahaja. So, untuk dalam match lawan France ni sebenarnya, basically inilah apa yang terjadi. Betul. That's why diorang bertahan dekat bahagian dalam, tunggu dekat bahagian dalam. So, bila apa-apa bola masuk dekat dalam, first thing first, safety first. Clear je dulu. Yelah. So that's why bila ini terjadi, kau nampak diorang punya hantaran tu jadi limited. Option untuk keluar tu, fasa transisi tu sangat-sangat limited. Option kau sama ada Diego Gomez, Julian Siso ataupun even Almiron je lah antara option kau. Tapi Almiron pun jenis player yang bukan fizikal. Kadang-kadang kau nak macam player macam profile yang ada kelajuan, yang ada physicality. Contoh macam Brian Brobby dekat Netherlands. Kan, yang back to goal. Dia punya jenis ada speed yang boleh hold up play. Kau perlukan player macam tu untuk start transition, untuk start counter attacks. Tapi diorang tak ada profile tu. Betul. And Nip, kalau kata kita tengok dalam match ni Mbappe punya cara manage angle management tu lain lah ni. Untuk aku Sekarang ni aku nak tanya kau, adakah apa yang kita nampak Mbappe dekat France totally different dengan Mbappe tu dekat Real Madrid? Betul aku nak cakap Mat. Sebab apa? Sebab apa? Dia ada dua version Dua version. Mbappe dekat Real Madrid, Mbappe dekat France. Mbappe dekat France dia sangat, macam cakap, sangat tenang, sangat relax dan sangat powerful lah Dia berkuasa lah. Dia berkuasa gila. Kalau dapat bola kat dia, kau tunggu. Sebab kalau kita tengok dekat Real Madrid kan, dia ni macam kuat merajuk lah Ben. Aku kategorikan macam ni lah. Mbappe dekat klub dengan Mbappe dekat negara jauh beza. Ya. Tak kisahlah dekat PSG ke, dekat Real Madrid ke, dia punya level of commitment bukan nak persoalkan komitmen. Even dekat Real Madrid this season dia score banyak gol. Kan? Tapi fans Madrid pun question dia punya komitmen. Benda macam kau tengah mid season kau pergi bercuti dengan awet kau ke Sardinia, Itali pelbagai. Itu dia waktu dia ni kan, injured kan. Betul, masa dia injured. Tapi still is mid season. And Real Madrid tengah struggle season yang diorang tak menang sebarang trofi. Apakah message itu menyampaikan? Maknanya kau ni macam tone deaf. Orang kata kau tone deaf. Tone deaf tu maknanya kau tak baca suhu bilik. Kau tak baca suhu bilik tengah panas. Kan? Tapi kau nak simbah air sejuk dalam kau faham maksud dia? Dia macam ibarat dia macam itulah kan. Daripada waktu yang sama, bila dia pergi ke France pula, kau nampak dia punya hunger dia untuk, okay fine, aku dah nampak Messi perform macam ni. Aku pun nak kejar sebab yelah, kalau realistically, aku boleh set satu rekod yang sukar dikejar oleh mana-mana player. Mungkin kau kata ada Haaland yang boleh try, tapi adakah Norway akan sama juga quality level dia 4 tahun daripada sekarang? Tak tahu lah. Itu adalah satu persoalan teka-teki yang agak besar. So, kau nampak leadership dia, hunger dia, macam mana dia boleh
interplay dengan rakan-rakan dia. Dia Berbeza. macam, in a way macam selfless juga aku tengok dia. Dia kau boleh imagine tak? Relationship dengan Deschamps tu bro. Betul. Kau boleh imagine tak kalau kata kita expect benda yang sama untuk buat Mbappe buat dekat Real Madrid. Kau faham tak maksud aku? Aku faham maksud kau, tapi disebabkan diorang tak respect Arbeloa tu satu benda. Okay. And then Ancelotti pun belah macam tu je kan. So aku rasa macam transition tu yang berlaku sedikit sebanyak mengucang-acingkan dengan isu Vini dengan Arbeloa pada satu ketika, dengan isu Tchouaméni dengan Valverde pada satu ketika. Banyak sangat perang sedara yang berlaku di kalangan player-player di dalam Real Madrid itu sendiri, sama ada dengan Julate ataupun sama ada memberontak ke arah coach ataupun sesama sendiri. So memang takkan jadi benda ni dekat Real. Itu yang aku percaya lah, terlalu banyak ego untuk dihandle oleh orang yang salah. That's why bila Florentino Perez yang baru menang presidency balik lepas undian, dia decide sekarang ni we gonna take serious. Kali ni kita akan sign player. Kita dah tak cari dah player-player habis kontrak masuk free. Ada juga Konate pergi kan. Tapi point aku is, bila dia hire Jose Mourinho untuk masuk kelab ni, Papa Mo masuk balik, itu satu message bro. Kepada semua ego-ego ni. Kan? So mungkin kita akan nampak Mbappe yang lebih dijaga dengan, mungkin dengan Jose Mourinho dia punya relationship dia beza. Kita tak tahu. Sebab kita tahu Jose Mourinho pun dia punya man management pun okay, not too bad. Ada yang dekat Spurs kita boleh katalah ada one or two player. Mungkin ada karakter macam Didier Deschamps sikit lah yang dia perlukan someone like Ancelotti. Datang babysit kenapa lah. Kenapa ni cerita dengan papa. Cerita dengan papa. Dia macam tak sempat. Okay, baik. Last lah aku tanya lah, sebab apa benda ni tak ada benda sangat game ni. Dia MMA tak payah sembang lama-lama. Okay, aku nak tanya prediction korang untuk next France akan lawan Morocco. Macam mana Nip? Adakah Hakimi akan melepasi garisan penamat mendahului Mbappe? Sebab dia orang rakan karib ni. Rakan karib yang kita tahu AFCON pun Mbappe datang tengok kan. Kau rasa mampu ke Morocco kejutkan France? Sebab dia punya konteks adalah France adalah favourite lah of course. Of course. Aku boleh katakan antara perjumpaan antara buku dengan ruas lah. Nampak. Pandai kau berpantun. Dua-dua tim ni memang nampak hunger lah. Hunger untuk menang kan. Kita tengok Morocco pun bukannya calang-calang. Dia nombor 7 di dunia. 7 dalam kan? dunia ranking. So dia pun ada something yang dia nak show kan. So pada aku still boleh cakap ni adalah perlawanan yang sedap lah. Pilihan kau. Pilihan aku adalah Morocco. Aku pula melihat battle-battle di atas pitch. Okay. Sebagai contoh, kau ambil kira Ashraf Hakimi going ahead. Is it going to be Bradley Barcola? Is it going to be Desiree Doué yang akan dapat peluang? Adakah peranan nombor 10 itu akan diteruskan lagi oleh Michael Olise? Adakah dia akan kembali ke right wing? Semua ni adalah satu pencaturan yang Deschamps akan buat berdasarkan apa threat yang ada pada Morocco. So mungkin kita tak boleh nak cakap convincingly sekarang ni dengan penuh yakin yang okay, dia akan buat macam ni kan. Tapi aku rasa battle tu menarik. Battle kat bahagian tengah tu, tengok Ayub Buadi main. Macam mana Azzuddin Unahi dalam peranan dia pagi ni. Adakah dia akan cukup dapat possession. Kalau ikutkan possession play, kau boleh kata mungkin 50-50 game ni. Betul. Kan? Tapi dia akan benefit France juga. Disebabkan front three tu teramatlah little. Bila aku kata little tu macam ibarat satu keupayaan yang kau bagi diorang half space. Kau tak payah cakap full space, half space. Diorang akan take advantage. And this is the game yang kau tahu diorang takkan main macam Paraguay. And even 25 minutes lawan Kanada tu memberitahu kita satu message bahawa kalau Morocco main macam tu lagi lawan France dalam 25 minit, dah game over dah bro. Tapi pilihan kau Ben, France atau Morocco will go through? Tu soalan dia sebenarnya. Maaf aku berlalut. Sebab apa France tak ada Tchouaméni? Dalam game ni tak rasa sangat lah. Itulah sebab Rabiot dengan Kone did a decent job kan. Aku rasa it's going to be a comfortable win untuk France. 2-0. Tak terlalu banyak jaringan sebab respect kepada Morocco juga, tapi aku rasa kekuatan France teramatlah tinggi dan bila tak ada Ismail Saibari dalam tim, ia akan menjadi satu kekurangan lah bagi aku untuk Morocco. Okay guys. Sebab lawan France lah. Kalau lawan tim lain mungkin siap-siap boleh menang kan, tapi sebab France kan. Okay, faham. Aku pula lebih memilih pasukan Morocco. Sebab apa, aku nak tengok macam mana tim Morocco ni akan survive dalam round yang seterusnya. Akan cope lah. Yes. Tapi tengoklah macam mana nanti ya. Sebab guys, kita ada part yang kedua selepas ini. Ini merupakan part yang pertama. Tapi ingat guys, kita ada giveaway contest. Kalau kata korang ada pendapat apa-apa idea tentang LM90 nak improve lebih baik, boleh tinggalkan juga dekat ruangan komen. Jangan lupa bantu kami untuk reach 10k subscribers. Tolonglah, senang je. Tekan je subscribe. Okay? Jumpa korang dalam part yang seterusnya. Assalamualaikum.